Selamat pagi, salam sejahtera semua. Saya Albert Teh. Okey. Ini berita-berita dulu yang Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi, dulu dia lantang bersuara. Dia mempertahankan kebebasan bersuara, kebebasan media, hak bersuara. Tetapi apa yang berlaku? Hari Jumaat lepas saya telah pergi ke Kementerian Komunikasi untuk mencari Fahmi Fadzil. Itu adalah kali keempat saya hadir ke kementerian beliau, ke pejabat beliau. Kali pertama saya tunggu selama 2 jam. Kali kedua 1 jam setengah, kali ketiga 2 jam, kali keempat ia adalah pada hari Jumaat lepas 1 jam setengah saya tunggu. 4 kali saya pergi ke pejabatnya. Dan saya telah merakam satu video hari Jumaat lepas bagaimana saya sampai ke pejabatnya dan keretanya berada di situ. Namun apa yang berlaku? Dia lari ikut pintu belakang. Saya hanya masuk 10 minit. Okey, saya dimaklumkan oleh pegawai di sana bahawa dia minta drivernya bawa kereta pergi basement, bawa dia lari. Apa ini Menteri Komunikasi? Itu pertama. Dan selepas saya mensiarkan saya punya video tersebut, dalam masa hanya 20 jam mencecah 2 juta view. Hanya dalam masa 20 jam. Apa yang berlaku? Video di dalam Facebook yang memperoleh 500,000 view telah diturunkan, dipadamkan. Dan saya punya akaun TikTok sekali lagi disekat. Itu adalah akaun TikTok kedua saya. Kenapa saya pergi ke Kementerian Komunikasi untuk cari Fahmi Fadzil? Kerana dia sekat akaun TikTok pertama saya. Saya ingin menuntut satu penjelasan. Apa kesalahan saya? Kenapa sekat akaun TikTok saya tanpa notis, tanpa amaran? Justru itu saya hadir ke situ, saya menuntut penjelasan. Jika saya buat salah, sebalang kenyataan yang saya keluarkan dalam bentuk fitnah ke, hasutan ke, sila siasat saya, tangkap saya, tuduh saya ke mahkamah. Biar mahkamah yang menentukan adakah saya salah ke benar. Amat duka cita apa yang berlaku. Dia hanya menggunakan kuasa dia selaku menteri untuk sekat akaun TikTok saya. Hari ini dia boleh sekat akaun TikTok saya, besok dia pun boleh sekat akaun TikTok tuan-tuan dan puan-puan di sini. Saya ingin menekankan, jika saya berlaku salah, jangan main sekat, tuduh saya ke mahkamah, bawa saya ke muka pengadilan. Itu adalah sistem demokrasi. Bukan dia yang suka-suka atas punca kuasa dia tiada pun punca kuasa untuk menyekat akaun mana-mana social media account sesiapa rakyat di Malaysia. Saya amat kecewa dengan perkara tersebut. Dalam masa 1 bulan, 2 kali dia sekat akaun TikTok saya. Saya boleh katakan perangai ini memang kurang ajar, memang jahat. Lebih teruk daripada sistem komunis. Komunis pun tidak sampai begitu. Ini kita semua rakyat Malaysia, termaktub di dalam perlembagaan kami adalah bebas bersuara, mempunyai hak untuk bersuara. Saya amat kecewa. Justru itu saya telah meminta dengan peguam saya untuk menghantar surat tuntutan penjelasan kepada Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. Mungkin dalam hari ini atau besok akan keluarkan surat tersebut. Dan ini pertama kali berlaku di dalam sejarah Malaysia. Kami akan menuntut penjelasan daripada TikTok, iaitu pemilik syarikatnya di Malaysia adalah ByteDance Sistem Sendian Berhad. Okey, paling lewat besoklah. Kami telah sediakan surat tersebut. Paling lewat besok kami akan hantar kepada ByteDance Sistem Sendian Berhad dan Meta Malaysia Sendian Berhad. Okey, ini mungkin pertama kali berlaku di dalam sejarah Malaysia. Sebelum ni tidak pernah pun mana-mana orang ataupun mangsa yang disekat akaun, disekat kebebasan bersuara, hantar surat tuntutan kepada pihak platform ini social media platform. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak peguam saya kerana sudi membantu saya. Okey, itu sajalah daripada saya. Albert, akaun kita itu disekat, maksudnya kena permanent ban ke ataupun juristrik? Akaun tu terus hilang. Tidak nampak di Malaysia. Juristrik lah. Namun demikian, jika gunakan VPN boleh nampak. Bererti apa maksudnya? Bererti akaun TikTok saya, kandungan video saya tersebut tidak melanggar sebarang syarat TikTok. Sebab di luar negara boleh nampak. Pakai VPN boleh nampak. Bererti kerajaan ataupun Kementerian Komunikasi yang mengarahkan untuk sekat. Sebab saya punya akaun masih wujud tapi di luar negara. Hanya boleh nampak di luar negara. Ini ada satu mesej yang beracun, mesej yang sangat bahaya dihantar oleh pihak kerajaan kepada seluruh masyarakat Malaysia. Amat bahaya perkara ni. Apabila dia sekat kebebasan bersuara, secara tidak langsung dia telah sekat kebenaran. Sebab apabila kita tidak dibenarkan bersuara, bagaimana kita ingin memberitahu kebenaran apa yang berlaku, terutama kepada pihak media di sini. Kebebasan suara, kebebasan media adalah sangat penting. Kita tidak boleh bertolak ansur sama sekali. Okey, itu aja daripada saya. Apa soalan? Saya nak tanya kepada Tuan Mahjos. Okey, sebelum ini ada juga seorang individu lain, seorang lawyer juga, Wibu Nano lah, Syamsil Singtin, sahabat kita, yang turut membuat tuntutan yang hampir sama kepada SKMM
kerana akaun Facebook beliau telah disekat. Bukan akaun Facebook. Post-post beliau telah disekat, bukan akaun. Right. Tetapi masa itu SKMM kata, no, benda ini memang dia tak akan layan dan sebagainya lah. So, bagaimana, apa approach yang berbeza yang mungkin dilakukan oleh pihak Tuan dan juga Albert? Cara asasnya, sekarang ni dia di antara SKMM, TikTok dengan Meta. What we expect, apa yang kita jangka adalah SKMM akan tolak kepada TikTok, TikTok akan tolak kepada SKMM. That is what we expect. That's why, in his situation, dalam situasi Dato' Albert, kita akan hantar kepada tiga-tiga, kita nak minta penjelasan. Maklumkan kepada kami, siapa yang sekat, arahan siapa. Sebab sebelum ni, SKMM biasa akan kata, kita tak sekat. Kita cuma meminta request. There was a request that was made. Right? So, kita nak tahu, why was the request made? What is so wrong in his content? Because, you see, ramai mungkin tak memahami kuasa kebebasan bersuara. It is a cornerstone in a democratic nation. You must have freedom of speech. Kalau tak, we are back to the old days. Macam saya biasa sebutlah, we are back to the old days. So, hopefully kita akan dapat jawapan in Dato' Albert's case. Sebab kita nak tahu daripada tiga-tiga pihak, who is the one yang sama ada request ke, the person that tekan butang untuk turunkan ke, we want the answer. So let's see. Mungkin akan berbalik kepada ding dong, kita tak tahulah. So in the event if all parties still refuse to cooperate and to reveal, They have to let us know. You cannot take away somebody's right and not tell us why. You must answer why. then this thing can go to court lah. Of course, yeah. And in fact, if I mean, it's premature for us now to say what is our course of action, but kita tengoklah jawapan mereka. Apa yang jawapan yang diberikan, ataupun mungkin tak ada jawapan. Tak ada jawapan juga adalah salah satu jawapan. Yeah, so we wait and see.